لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat menyambung kembali belajar kitab Faridatul Barawi. Jadi sambungan kitab kita pada muka 13. Sambung muka 13 baris yang ke-11 perintah amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Kedua amanah. Artinya amanah kepercayaan. Ini kita bincang berkaitan dengan sifat yang wajib bagi sekalian Rasul. Sifat yang wajib bagi sekalian Rasul. Siapa-siapa yang mengaku Rasul, maka wajiblah ada pada mereka ni sifat yang kita akan bicarakan ni. Sebab apa? Sebab sifat ini menunjuk kita betul-betul terbuktinya mereka ni seorang Rasul. Sifat yang mesti kena ada bagi diri yang bernama Rasul. Jadi sambungan sebelum ni, yang pertama itulah balik sifat yang pertama tu adalah sifat syidik. Sifat dengan dalilnya apa syidik, yang ni benar pada sekalian perkataan dan juga sekalian perbuatannya. Dia tak bercakap bohong, benar pada perbuatan dan cakapannya. Apa yang dia cakap tu sama dengan realiti yang berlaku. Itu benar. Benar ni cakap macam tu dan pun macam tu, sebiji tak tambah dan tak kurang sedikit pun. Itu benar. Cakap dan buat perkara yang betul-betul sama dengan apa yang dia kata. Itu benar. Dan sudah berlalu perbicaraan dia. Masuk pula yang kedua, sifat yang kedua adalah amanah. Apa amanah? Artinya amanah itu kepercayaan. Arti terjemahan. Arti itu terjemahan amanah itu kepercayaan. Dan maknanya makna lain pula. Terjemahan lain, makna lain. Dan amanah itu bahasa Arab. Ini terjemahan dia. Terjemah itu bahasa Melayu. Orang Melayu kepercayaan. Melayu kata kepercayaan, Arab kata amanah. Segi bahasa, maka apakah makna amanah, makna kepercayaan tu? Makna amanah apa? Makna kepercayaan tu apa? Makna lain pula, terjemahan lain pula. Maknanya amanah itu terpelihara mereka itu rasul-rasul. Terpelihara, terjaga ataupun terkawal mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegak. Termasuk mana? Yang terpelihara, dijaga ataupun terkawal daripada melakukan perkara-perkara yang ditegak, yang dilarang. Sekalian Rasul tak melakukan perkara yang dilarang, walaupun sedikit, walaupun satu pun tak pernah buat. Kalau dah berlaku perkara yang dilarang pada Rasul ni, artinya bukanlah Rasul. Rasul tak berlaku perkara-perkara yang mana perkara tersebut dilarang oleh Allah Ta'ala. Tak buat perkara dilarang, walaupun sedikit, walaupun satu ya. Tak buat, tak berlaku. Itu masalah mana? Macam mana Allah tak melarang, dia tak buat. Macam mana Allah telah suruh, dia buat.
Selain pada Rasul, kita ni Allah larang kita buat. Semua tak buat pula. Kita tak amanah. Kita ni tak amanah. Jangan jarang nak disebut amanah ni. Nak kena asuh, kena didik, tarbiyah, latih. Apabila hasilnya amanah, segi bahagian ni kita amanah, apa ni tak amanah pula. Jadi tak merangkumi semua keseluruhan dalam amalan perbuatan kita. Ada para Rasul, semua amanah segi cakapan ke, segi perbuatan, dia tak buat benda-benda yang ditegur, dan dia tak cakap perkara-perkara yang ditegur oleh Allah Ta'ala. Tegur tu tak amanah. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, walaupun tegahan tu tegahan yang makruh, yang haram tetaplah dapat, yang makruh kita buat juga. Tegahan yang makruh, sebab makruh termasuk perkara yang ditegur. Menuhiya nahyan ghairu jazimin, perkara yang ditegur akan sebagai tegahan yang tak putus. Kalau buat pun tak berdosa, tapi kalau boleh afdal jangan buatlah, tu makruh. Adapun haram, menuhiya nahyan jaziman, perkara yang ditegur akan sebagai tegahan yang putus, tak boleh buat langsung. Benda haram ni, itu beza antara makruh dan juga haram. Dari segi bersamaannya segi perkara tersebut ditegur, tetapi tegahan berupa haram ni tegahan yang putus, tak boleh buat. Adapun tegahan yang berupa makruh, tegahan yang boleh buat, tak berdosa, cuma afdal jangan buat. Semua perkara tersebut tegahan yang makruh, yang mana kalau buat pun tak ada masalah apa, tak berdosa. Tapi Rasul-Rasul ni tak buat perkara makruh. Banyaklah perkara makruh ni. Dan lagi, dan khilaful aula. Khilaful aula ni khilaf menyalahi aula yang terlebih utama. Yang terlebih utama. Orang apa kalau kita cakap pasal benda-benda ni yang tak patutlah, walaupun tak dosa, tapi tak patut buatlah. Contoh masalah ibadah ni khilaful aula. Air Zam-Zam. Apa hukum kita membasuh najis menggunakan air Zam-Zam? Dosa tak? Tapi air Zam-Zam terbasuh najis. Corok air najis ke? Basuh istinja ke? Guna air Zam-Zam. Apa hukum dia? Adakah berdosa? Kata ulama, termasuk hukum khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang utamanya jangan guna basuh najis, guna untuk minum, itu utamanya. Itu yang ada utama, yang dituntut kita suruh minum. Bukan suruh guna basuh najis, basuh tangan ke, guna untuk buat benda-benda lain. Itu yang tak aula. Yang aulanya guna untuk minum, ataupun selain minum, sunat kita basuh muka, kita zaman sapu muka, kita ada kaifiat untuk beramal dengan Zam-Zam pun banyak lagi. Tapi selain benda tu, yang mana digunakan untuk basuh najis ke, ataupun kita guna untuk basuh tempat-tempat yang kotor ke, menggunakan Zam-Zam, maka itu hukumnya khilaful aula. Jadi semua pun dia tak berdosa, cuma menyalahi yang lebih utama, menyalahi yang sepatutnya melakukan dengan perkara sepatutnya kena minum dan menyalahi. Maka Rasul-Rasul tak buat perkara yang khilaful aula. Apa lagi khilaful aula yang kita fikir sebut itulah mandi. Mandi selepas solat asar bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kalau dia bersugi selepas zuhur, hukumnya makruh. Makruh Rasul-Rasul tak buat dah. Khilaful aula, mandi selepas asar, hampir-hampir nak buka puasa tu mandi. Adakah berdosa? Adakah membatalkan puasa? Adakah makruh? Hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama jangan mandi, sebab dia boleh menghilangkan kesan ibadah. Jadi
kita hukum ni berkaitan khilaful aula. Jadi nak sebut sini kata Rasul-Rasul ni semua perkara tersebut termasuk bab khilaful aula pun dia tak buat. Maka dia cuma buat perkara yang wajib dan sunat saja. Rasul-Rasul ni perkara yang wajib dan sunat saja. Itu saja amalan para Rasul yang wajib dan yang sunat. Makruh tak buat. Dan jika makruh, jadi yang kata amanah tu apa? Terpelihara, terjaga mereka itu daripada mengerjakan segala barang yang ditegah, dijaga akan mereka Rasul itu daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan perbuatan yang dilarang oleh syarak dan juga perkara yang makruh. Maksudnya larang, makruh, haram, makruh dan juga khilaful aula. Sekalipun orang tu tak buat. Bahkan Rasul-Rasul ni hanya buat perkara yang wajib dan yang sunat-sunat sahaja. Itu menunjukkan kemuliaan para Rasul. Ditegah perkara yang ditegah tu pada zahir dan batin. Perkara yang tegah tu, perkara yang ditegah haram, tegah makruh, tegah khilaf aula tu ada dua jenis, ada pada zahir, ada yang pada batin. Zahir ni yang luar lah, amalan nampak lah. Batin ni hati, hati dia tu, hati dia tu buat perkara yang makruh ke, dalam hati dia tu buat perkara yang haram, niat perkara yang haram ke, niat perkara makruh ke, tak berlaku. Amalan tersebut sama ada dia perbuatan yang zahir atau perbuatan yang batin, tak betul pelihara Rasul ini pernah lakukan perkara tersebut. Pada ketika kecil, sama ada perbuatan tu ketika kecil, ketika kanak-kanak, Rasul-Rasul ni ketika kanak-kanak dijaga lah, bahkan ketika lahir tu dijaga lah, daripada melakukan perbuatan-perbuatan haram, makruh dan khilaful aula. Walaupun ketika tu tak ditaklif, tak diberatkan lagi hukum-hukum syarak, walaupun ketika tu belum balik, kalau buat apa tak apa dah, kalau ikut kita tak apa lah, pasal tak, sebab apa? Sebab tak mukallaf lagi, tak balik, tak cukup umur. Tapi Allah Ta'ala jaga mereka daripada melakukan, walaupun mereka tersebut masih kecil. Tak cakap mampu-mampu, tak buat adab-adab yang tak elok, walaupun kecil-kecil. Kadang-kadang kita selit pada Rasul, jadi walaupun kecil-kecil ada juga dah pandai dah cakap benda-benda yang tak elok, kadang-kadang kalau dia dah buat benda-benda yang orang marah, jadi itu kadang-kadang yang lain pada Rasul. Daripada Rasul dijaga mereka ada kecil, tak buat benda yang menyebabkan jatuh muruah mereka sebagai Rasul. Ini pada ketika kecil dan besar, besar telah lah, kecil-kecil pun dah jaga lah, besar lagi jaga lah. Dan pada dahulu daripada jadi Nabi, sebelum jadi Nabi, sebelum dilantik menjadi Nabi sekalipun, dah terpelihara dah mereka daripada buat perkara tersebut. Dan kemudiannya jadi Nabi, dan selepas Nabi pun tetap tak buat, terpelihara Rasul ni daripada melakukan perkara yang haram, makruh, khilaful aula sejak kecil ataupun besar, sebelum jadi Nabi ataupun selepas jadi Nabi. Maka itulah amanah, terpelihara daripada buat perkara tersebut. Dan mustahil lawannya, amanah, mustahil lawannya amanah tu, iaitu mustahil tu khianat. Khianat ni bahasa Arab, Melayu kita apa? Khianat bahasa Arab kan? Melayu kita terjemahan kan Melayu. Khianat, kita khianat semua. Khianat itu bahasa Arab. Yang Melayu kita apa? Dengki dia apa?
belok. Khianat ni belok lah. Khianat belok ni. Ni pun khianat negara ni. Ni pun belok negara ni. Gitu lah. Tak tahu aku ada terjemahan lain yang saya faham, betul lah. Terjemahan lawan bagi khianat ni belok. Ada? Tak betul. Tak betul. Belok ni dia menyalahi orang buat. Orang sobat jadi dia buat jelek. Dia belok. Khianat. Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala suruh sampai ke suruh tinggalkan perkara yang dilarang. Tiba-tiba dia buat. Itu belok lah tu. Contoh bagi orang yang jawatan negara ke, negara suruh kerajaan suruh jaga negara ni, jawab polis ke tentara ke, jaga negara, jaga benda-benda yang menyalahi undang-undang, dan dia buat. Contohlah tu belok. Kerajaan tak bagi lah, tak bagi ambil rasuah apa semua, dia ambil belok tu. Khianat. Masalah bagi khianat, ayu bagi belok. Ataupun ada terjemahan lain yang sebenarnya tu Allah Alam. Jadi lawan bagi amanah tu khianat lah. Belok, maksud belok apa? Allah Ta'ala larang buat sekian-sekian, Allah Ta'ala larang buat ni, dia buat khianat tu. Contohlah ada mustahil lawannya. Mustahil tu lawannya mana? Apa dia mustahil? Iaitu khianat. Khianatlah mustahil. Perkara yang betul, perkara yang tak boleh berlaku oleh Rasul. Dan dalil amanah. Apa dalil yang kita Rasul ni kena bersifat amanah? Kalau tak amanah awalnya, apa dalil dia? Bukti kenampakan kita. Dan dalil amanah mereka itu sekalian Rasul tu, bahwasanya jika kalau lah, jika khianat mereka itu, kalau lah mereka ni ada khianat, walaupun kita kata khianat ni tak semua lah, ada satu dua perkara ya, sikit ya, ada juga lah khianat tu. Kalau ada lah, nescaya adalah kita ni disuruhkan kita dengan khianat. Kalau lah Rasul itu bersifat khianat, artinya dia ada buat juga perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, maka kita pun termasuk orang yang disuruh khianat juga. Sebab kita disuruh ikut Rasul. Kalau Rasul buat perkara yang tak betul, kita kena ikut dia. Jadi kita pergi khianat juga. Jika khianat mereka itu, kalaulah mereka itu khianat, adalah kita ni disuruh kita dengan khianat. Kita pun disuruh khianat juga. Macam mana? Kerana disuruhkan kita, kerana kita ni disuruh apa? Disuruhkan kita dengan mengejarkan seumpama perbuatan mereka itu. Sebab kita ni disuruhkan, kita ni mengejarkan umpama perbuatan mereka itu, suruh ikut Rasul. Jadi kalau Rasul buat perkara yang dilarang, buat perkara yang haram, sahabat-sahabat tengok, orang sahabat-sahabat pun tiru. Dia sahabat tiru sampai kepada kita tadi. Tu mana? Jadi menyebabkan habis masa agama. Tapi agama kita tak masak pun, elok, haram tak haram, halal tak halal, betul tak betul, yang salah tak salah. Maka artinya Rasul dia tak khianat, dia amanah. Dia tak buat benda yang larang. Dalilnya, maka kita boleh fikirkan. Kalau Rasul pun buat benda dilarang, habis masa dia. Dan tiada ada lepas tiada tu ada sah, dan tiada sah. Bawa kena tambah dan tiada sah. Bawa nak ada jatuh. Tambah itu perkataan sah. Dan tiada sah. Tak sah apa? Bahawa. Dan tiada sah oleh bahawa. Kalau misalnya kita la tasihha an.
Tidak sah bahawa disuruhkan kita dengan khianat. Tak sah. Tak boleh bahawa disuruhkan kita dengan khianat. Pasal apa? Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan sekali-kali. Sebab Allah Ta'ala tak suruh kita buat jahat. Kalau Rasul tu dia khianat, dia buat perkara yang dilarang, kita ikut Rasul, artinya kita pun termasuk hamba-hamba yang disuruh, yang tak disuruhkan kita ni untuk khianat. Maka kita pun automatik kan terkhianat kalau ikut Rasul yang khianat tu. Jadi itu mustahil. Mustahil. Ada tiada sah bahawa disuruhkan kita, tak boleh disuruhkan kita ni dengan khianat. Allah pun larang kita khianat. Sebab apa? Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala, Allah tak suruh pun dengan kita ni buat jahat. Kalau Rasul tu buat perkara yang dilarang, maka kita tengok, kita tiru, artinya kita pun bersifat yang khianat juga. Sebab kita pun termasuk orang yang ditegah buat perkara khianat juga. Maka kita pun tak buat khianat. Sebab apa? Sebab kita tahu Rasul tak buat, sebab kita tiru Rasul. Maka itulah dalil yang mengatakan Rasul ni dia amanah, dia tidak khianat. Sebab membawa kepada umat lain pun akan habis dilarang dia. Kalau Rasul itu buat perkara yang dilarang, habis umat tiru, sahabat-sahabat tiru, tapi tiru, habis sampai kita dah lupa, habis buat perkara yang khianat. Itu dalil dia. Habis sifat yang kedua mana? Lagi Ketiga daripada empat sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketiga, tabligh. Apa tabligh? Arti itu terjemahan. Tabligh itu bahasa Arab. Terjemahannya artinya bahasa Melayu lah. Artinya menyampaikan. Orang Melayu kita menyampaikan. Arab kata tabligh. Kita ada tim tabligh. Tim di kumpulan untuk menyampaikan agama, menyampaikan dakwah sebagainya. Tabligh segi bahasa menyampaikanlah. Itu makna tabligh. Apa makna dia? Bukan, itu terjemahan dia. Terjemahan tabligh. Makna dia apa? Makna dia pula artinya menyampaikan apa? Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Rasul-Rasul ni bersifat dengan tabligh. Apa? Menyampaikan perkara yang disuruh menyampaikan. Jadi perkara yang Allah beritahu kepada Rasul ni ada tiga pembahagian. Ada perkara yang mana perkara tersebut Allah beritahu kepada Rasul dan wajiblah Rasul kena sampaikan kepada umat. Ada perkara yang Allah sampaikan kepada Rasul dan Allah bagi pilih dan suruh habaq pun tak apa, tak mau habaq pun tak apa, ikut juga. Begitu. Ada perkara yang mana Allah sampaikan kepada Rasul dan perkara tersebut Allah larang habaq kepada umat tak bagi habaq. Yang kata tabligh ni apa? Tabligh ni menyampaikan perkara yang Allah Ta'ala berwajibkan suruh sampai. Kalau perkara yang dia tak wajibkan suruh sampai, tak habaq lah. Mereka semua perkara kena habaq lagu lah. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak bagi Rasul habaq. Ada perkara yang mana Allah bagi pilih, nak habaq apa tak apa, tak mau pun tak apa, ikut juga, tak ada masalah. Ada perkara yang mana Allah Ta'ala berwajibkan suruh sampaikan, seperti syariat ibadah sembahyang, syariat puasa, zakat sebagainya yang menjadi kewajipan kita, jadi mana sebagai rukun Islam tu, maka tu kena buat. Itu wajib kena sampaikan kepada kita, dan kita pun terima perkara tersebut, wajib kena buat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi Rasulullah ni masuk dalam rumah seorang sahabat. Kemudian tengok-tengok sahabat-sahabat sedang bersembang lah, sembang lamu gurau sonong lah. Kemudian Rasulullah bersabda, lau
labakaitum qalilan labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Lau ta'lamu ma a'lamu, kita surah. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu ni, ketika Rasulullah tengok sahabat-sahabat Nabi tu, sahabat, kalau kamu tahu apa aku tahu, labakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis. Kalau kamu tahu apa aku tahu ni, wala dhahiktum qalilan, dan sungguh-sungguh kamu akan sedikit ketawa dan gelak pun tak nak mau. Kalau kamu tahu apa aku tahu dah, tapi kamu tak tahu, kamu duk ketawa betul lah gitu. Itulah. Nampak tak ada juga perkara yang mana Rasulullah tak beritahu kepada para sahabat. Apa yang dia tahu tentang syurga, tentang neraka, boleh tahu tentang neraka, dia nak gelak pun tak mau. Takut nak gelak. Tak ada rasa nak gelak sebab takut. Tapi tak tahu tak kena neraka, jadi lawa seronok hari lah. Tengok Raja lawa, gelap tak mati, macam gelap lah. Banyak gelap tu mematikan hati. Dan jangan banyak bergelap sangat sebab takut hati mati. Banyak menangis tu menghidupkan hati. Banyak menangis, ingat tentang kematian, ingat tentang akhirat, menghidupkan hati. Jadi, adalah. Jadi, tabligh menyampaikan, maka Rasulullah dah sampaikan perkara yang diwajibkan ke atas sampai dah habis. Maka dia menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu Rasul, dengan menyampaikan dia barang menyampaikan kepada makhluk. Makhluk ini umat lah. Maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada segala Rasul itu tiga bahagian tu. Adalah barang perkara yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada segala Rasul-Rasul itu tiga pembahagian perkara yang mana perkara ni Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasul. Apa dia? Satu bahagian menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikannya. Ada perkara yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasul sahaja, tapi tak suruh sampai kepada kita. Allah tak bagi apa? Allah tak bagi apa? Untuk maklumat Rasul sahaja. Tak sampai kepada kita, Allah tak bagi apa? Ada jadi itu kita mahu. Maka tiada harus bagi mereka itu Rasul menyampaikan dia, tak boleh. Tak boleh. Bagi mereka itu mereka itu Rasul menyampaikan dia barang yang ketiadaan disuruh sampai tu. Tak boleh. Kalau Rasul apa? Yang Rasul itu khianat. Sebab Allah larang apa? Dan satu bahagi yang kedua pula, memberi pilih Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul padanya barang tu wahyu tu. Allah bagi pilih dan sampai pada apa, tak mau apa tak apa boleh. Maka perkara tersebut harus bagi mereka itu Rasul menyampaikan, dia harus boleh lah. Dan ketiadaan menyampaikannya yang barang tu tak apa, tak mau tak ada masalah. Sebab itu pilihan Allah suruh Rasul pilih. Kalau tak boleh dia lah. Dan satu bagi yang lain pula, yang ketiga, memberi menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikannya. Ini wajib lah. Maka telah menyampai mereka itu akan mereka itu Rasul akan dia barang kepada makhluk. Dan tiada menyembunyi mereka itu Rasul daripada barang akan sesuatu pun. Satu pun tidak sembunyi, dah habis. Apa yang Allah suruh habang tu dah habis. Satu huruf pun tak tinggal. Itu Rasul tabligh.
Dan mustahil lawannya. Mustahil tu lawannya yang tabligh. Apa yang mustahil? Iaitu menyembunyikan. Menyembunyikan tak haram. Menyembunyikan barang yang tersebut itu apa nak? Yang disuruh sampai tu lah. Sembunyi tak haram. Itu mustahil. Mustahil lah Rasul ni tak haram. Perkara yang tak boleh berlaku, menyembunyikan. Lawan bagi tak boleh. Dan dalil, apa dalilnya? Apa pengecaman dia? Kita cam tahu mana, kita tahu di mana, nampak di mana kenampakan kita ni. Yang kata Rasul tu mesti wajib kena tabligh. Dan dalil tabligh itu bahawasanya jika menyembunyi mereka itu, jika menyembunyilah oleh mereka itu Rasul, akan satu-satu, akan sedikit pun daripada barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan. Kalau Rasul dia sembunyi juga tak haram apa perkara. Nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Kita pun termasuk orang yang disuruhkan menyembunyikan juga. Sebab Rasul pun dia tak haram, dan kita pun tak tahu. Tak tahu mana. Betul. Kerana disuruhkan akan kita ni dengan mengikut mereka itu, kita disuruh ikut Rasul. Kalau Rasul pun sembunyi tak haram kepada kita, kita pun sembunyi juga lebih lagi lah. Kalau Rasul habang habis dah semua hukum-hukum tu pun ada juga, kita tak haram lah. Daripada lah tak haram nanti kau kena macam-macam lah. Abang betul ni tak boleh malam ni, kena betul. Abang betul ni kena buang kerja. Kalau betul ni rumah malam ni takut, agama takut. Jadi ada kepentingan. Sebab tak bang? Sebab ada kepentingan. Rasul tak ada kepentingan apa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di bawah negeri. Sebab apa? Sebab tak ikut perintah. Tak ikut perintah Sultan. Sultan nak cari dia bang macam ni. Jadi betul dengan agama hukum ikut betul. Jadi dia tak ikut Sultan, dia tak ikut nafsu Sultan, ikut ilmu. Ikut syarak kata boleh tak boleh. Bila Sultan suruh pun dia tak boleh. Imam Nawawi di bawah negara. Kita apa ni tiga Ustaz? Dakwah ni. Itu tugas orang yang terdekat dengan dia lah. Orang yang besar-besar yang terdekat dengan dia kena tegur lah. Sultan buat benda yang tak betul, kena habang lah. Kena tegur. Itulah orang yang pegang dengan agama. Ini habang habis. Apa yang Rasul suruh, apa yang tak Rasul habang, dia habang habis Rasul ni. Kita habang tak habis. Sebab apa? Takut. Ada kepentingan bahaya. Betul Islam ni ulama semakin hari ku habis. Lah kali tinggal sembahyang lah. Tu pun masih wajib. Tak reda lah. Islam bukan dekat sembahyang saja. Bukan dekat bab ibadah saja. Bab muamalah. Hukum-hukum muamalah urusan kita sehari-harian kita ada berjual beli. Ada undang-undang dia. Hukum sewa-sewaan ke, gadaian ke, hukum pajakan ke, perkongsian, kita bersyuruh. Jadi semua tu ada cara kaifiat yang secara suruh buat. Kalau kita berjual beli tak betul, dosa lah. Tahu macam ambil masa semayang ke lah. Kita jaga semayang pergi betul. Cukup-cukup baca Fatihah habis elok, kita makrah elok. Buat jual beli dosa pula. Sama tak seimbang. Jadi dosa pula lain tu lebih banyak. Semayang ni tak mampu nak menampung dosa-dosa yang bermuamalah lain. Jadi menyebabkan pahala dosa berlebih daripada menyebabkan pahala dosa lebih daripada pahala. Kena seimbang Nabi semua. Buat ibadah pun kita mengaji, buat muamalah kita mengaji, tahu habis semua. Pula Islam tu dia sempurna. Rukun jual beli pun tak tahu. Jual beli hari-hari rukun jual beli tak tahu. Apa syarat sah jual beli? Apa syarat orang yang nak jual beli tu? Apakah syarat benda yang dijual beli? Kalau tu boleh jual beli ke tak? Bukan semua benda boleh jual beli. Ada benda yang syarat tak bagi jual, ada benda yang syarat tak bagi beli. Itu kena lebih masalah kepada luangkan masa yang banyak untuk mengaji agama supaya
kita dapat ilmu yang mampu untuk menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan dosa tanpa pengetahuan kita. Tapi kita tak tahu benda tu. Dia saya tak tahu pasal apa. Tak tahu pasal apa. No? Tak ngaji, tak dimaafkan. Tak tahu yang dimaafkan ni sebab apa? Sebab jauh pada agama, tak kenal ustaz, tak kenal ulama di dalam gua ataupun gunung tak jumpa dengan ustaz. Tak tahu maklumat apa agama dimaafkan. Tapi jauh ataupun tak tahu sebab baru masuk Islam, tak ada nak ngaji. Baru dia kebetul Fatihah. Tak tahu lah sebab dalam hari tu dimaafkan. No? Tak tahu saya tak ngaji Islam keluar daripada perut ni. Orang Islam juga keluar 50 tahun lah. Tapi masalah benda ni tak dimaafkan lah, tetap dosa. No? Baiklah, mudah-mudahan ni kita kena usaha lah banyak luangkan masa kita kepada benda-benda yang kita anggap lebih dengan amalan kita ni, bukan amalan yang wajib, bukan amalan yang lain pun kena titik beratkan menjaga juga, beritahu cara-cara nak beramal dia. Okay. Itu kita dengan tabligh. Jadi Rasul-Rasul ni semua dah sampaikan perkara yang disampaikan kepada kita. Kalau dia tak sampaikan kepada kita, dia kita pun akan tak sampaikan juga kepada orang lain. Ya. Dalilnya, dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Tak sah. Tak boleh bahawa disuruhkan kita ni dengan menyembunyikan ilmu. Kita pun termasuk orang yang tak disuruh menyembunyikan ilmu. Kita kena haram. Haram pendapat haram lah. Jangan nak kata haram tak apa pun, tak khilaf pun. Tak khilaf lah. Kalau tak ada khilaf, tak khilaf lah. Nampak betul? Dan mana dia cari hak boleh, tak boleh. Dia cari juga bagi boleh. Itu cara orang lain nak bagi buat, nak menghalalkan perkara yang haram. Ustaz ni kata tak boleh haram. Ustaz ni lah. Ustaz ni kata boleh haram. Ustaz ni gitu. Orang Ustaz ni dia 3 hari dia. Ustaz ni dia senang dia semua boleh juga. Senang. Itu orang ni agama ikut nafsu. Bukan ikut syarak, ikut nafsu. Baik, itu sebagai peringatan untuk kita. Jadi tidak sah kita ni disuruhkan kita dengan menyembunyi ilmu. Kita pun termasuk orang yang tak disuruh kita ni menyembunyikan ilmu. Sebab apa? Kerana orang yang menyembunyi ilmu itu dikutuk, maka sabitlah bagi mereka itu tabligh. Orang yang menyembunyikan ilmu ni dikutuk. Jadi kita masuk orang yang tak boleh menyembunyikan ilmu. Kalau benda tu haram, kita kena dapat haram lah. Orang nak marah-marah. Kalau benda tu halal, ya halal lah. Maka sabitlah bagi mereka itu Rasul-Rasul tu tabligh, sabit mesti. Dan apabila sabit tetap ia tabligh tu, mustahillah menyembunyikan. Sabit dah tabligh, maka menyembunyikan tu dah lah. Sifat yang berlawanan tak duduk sekali. Kalau dah tabligh, sembunyi dah lah. Kalau sembunyi, tabligh dah lah. Kalau sembunyi pun sembunyi, tabligh pun tabligh juga. Itu tabligh tak tu, maka masihlah sebelah saja. Sebelah pihak, sabitlah sebelah pihak menyampaikan, maka mustahillah menyembunyikan. Kemudian keempat, masalah tu kemudian selama esok ada panjang lagi, lambat sikit. Selama ada belajar ini hebat. Baik, yang keempat lah, terakhir. Keempat, fatanah. Artinya fatanah lah. Arti itu terjemahan. Fatanah itu bahasa Arab. Arti terjemahannya cerdik. Melayu kita cerdik, Arab kata fatanah. Cerdik dengan sekira-kira. Kalau mana cerdik tu tengah tertegur terjemah fatanah ni bijaksana. Tertegur terjemah fatanah ni bijaksana. Kita bijak sini, nampak sini, Rasul-Rasul ni bijak sana, nampak pakai kerana akhirat. Jadi fatanah artinya cerdik, itu pun bijak sana. Tahu mana? Dengan sekira-kira ada pada mereka itu Rasul itu
Puasa mampu atas menghentikan perkataan segala lawan. Mampu untuk menghentikan perkataan segala lawan. Kalau lawan nak berbahas dengan Rasul ni, maka Rasul boleh patahkan perbahasan itu dengan mudah. Sebab mereka ni seperti wajib. Ada juga orang kata Nabi Adam ni terkena dengan syaitan. Tandai tahu mana tak? Maka nafilah sifat batanah. Kufur, na'udzubillah. Siapa yang menafikan batanah pada Rasul ni punya kufur. Kata Nabi Adam ni terkena dengan syaitan. Nabi Adam pun terkena. Bila apa tu? Tak tahu. Tak tahu sebab tak mengaji tahu. Maka ayat tu ayat yang mesti kena takwil. Sebab Nabi Adam ni seperti Allah firman Al-Quran, uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqrabu hadhihi syajarah. Al-Quran sebut uskun, wahai Adam, duduklah kamu bersama isteri kamu ni dalam syurga ni, tapi wa la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu hampir pokok ni. Rasul kata hampir, Adam kata hampir. Dia buat apa? Makan pun. Makan pun ikhwan. Allah dah mana ngambil. Nabi Adam kata hampir. Makan. Makan pun ikhwan. Kali faham ni Rasul ni gitu. Allah dah mana dengan dia makan pun. Kan? Maka ayat tu tadi. Itu orang panggil pilihan, bukanlah larangan. Bukanlah larangan. Sebab larangan ni, kalau betul larangan, jadi ayat tu ulama kata ayat tu ayat pilihan, bukan ayat larangan. Jadi Allah kata kepada Nabi Adam, kalau kamu nak duduk syurga ni, janganlah ambil pokok ni. Kalau tak, artinya Nabi Adam faham. Dia faham tak? Kalau tak mau duduk, ambil pun tak apa. Betul. Maka Nabi Adam kata ambil, makan pun. Dia kata ulama, kalau aku jadi Nabi Adam, kata ulama, bukan dekat pokok, bukan dekat buah makan, pokok pun nak makan. Kita ulama, betul tak? Pasal nak kata, tak ikut perintah Allah pilih, suruh pilih nak mana. Nak duduk kan tak mau, dia pilih tak mau, dia hampir pokok. Sorry, sorry. Siapa-siapa yang kita Adam terkena oleh syaitan tu, maka dia kena, tak boleh itu kufur. Sebab Adam ni dia bukan terkena, maka syaitan yang terkena dengan dia. Tu. Dan banyak lagi pembahasan kaitan dengan ayat tu tentang masalah masyarakat hari ni mengatakan ibadah ini melakukan dosa. Tetapi lah sifat apa? Sifat dari amanah. Bukan amanah dari apa? Amanah saya. Ibadah buat dosa. Kita Nabi amanah. Ibadah apa nama? Terkenal dengan syaitan. Dia Nabi buat batanah. Dia punya dua sifat lah. Ibadah tak cukup empat lah. Itu semua perbuatan-perbuatan itu kufur tu, kena jaga. Jadi masa kita cukup, insyaAllah kita nampak pula kita ingat Pak Tuan tu. Sebab ada perincian kata-kata Nabi Adam nantilah kami elok insyaAllah ke depan kita akan terangkan kata-kata dengan masalah ayat yang mana orang sekarang ni kata Nabi Adam melakukan dosa, mengatakan Nabi Adam ni terkenal dengan syaitan. Itu satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Kesalahan akidah yang sangat besar. Dinayah akidah orang bagi boleh itu kufur kita ulama. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam pada datang bertanya sifat yang keempat, sifat Pak Tuan.